Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari nilai X pada persamaan yang diberi. 2 per X tambah 3 per 5 sama dengan 6. Jadi untuk selesaikan operasi ini kita perlu gerakkan 3 per 5 dan juga tanda tandanya tambah ke sebelah kanan melepasi sama dengan dan juga 6. Jadi apabila bergerak di sebelah kanan melepasi sama dengan maka tanda tandanya berubah menjadi tolak. Jadi kita tulis semula 2 per X sama dengan 6. Yang ini kita gerakkan jadi 3 per 5 dan tanda tandanya menjadi tolak. Maka kita boleh selesaikan 6 tolak 3 per 5. 6 ni adalah 6 per 1. Jadi 2 per X sama dengan, kita cari gandaan sepunya terkecil untuk 1 dan juga 5. Jadi kita lihat penyebutnya adalah 1 ni boleh didarabkan terus dengan 5 supaya penyebut menjadi 5. Okey. Dan atas 6 darab dengan 5 juga kita dapat 30 per 5. Tolakkan dengan 5 darab dengan 1, 3 darab dengan 1. Jadi 3 darab 1, 3. Jadi 3 per 5. Jadi sekarang ni 30 tolak dengan 3, kita dapat 27 per 5. Jadi sebenarnya 2 per X adalah 27 per 5. Okey, oleh kerana kita nak cari X, jadi X kita perlu gerakkan naik ke atas. Okey. Jadi kita perlu gerak ke sebelah kanan melepasi sama dengan. Jadi apabila operasinya adalah bahagi, apabila kita gerak ke kanan, ia menjadi darab. Jadi 2 sama dengan 27 darab dengan X per dengan 5. Okey. Okey, sekarang ni kita ingin mencari X ni, kita perlu tinggalkan dia di sini. Kita gerakkan 27 per 5 sahaja. Jadi 2, apabila 27 per 5 ni bergerak ke sebelah kiri, melepasi sama dengan, operasi yang bahagi menjadi darab, operasi yang darab menjadi bahagi. Jadi kita darabkan dengan 5 per 27. Okey, sama dengan X. Jadi X ni dah tinggal di sini. Kita samakan dengan X. Jadi kita boleh darab terus. 2 ni adalah 2 per 1. Jadi 2 darabkan dengan 5. Kita dapat 10 per 1 darab dengan 27. Kita dapat 27. Sama dengan X. Jadi kita sudah dapat nilai X. Kita cuma tulis semula sahaja. X sama dengan 10 per 27. Jadi jika kita boleh permudahkan nilai ini, kita mudahkan. Jika kita tak boleh mudahkan, kita tinggalkan jawapan ini seperti ini sahaja. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.